Video ini memaparkan suasana meriah sebuah keluarga besar yang berkumpul sempena Hari Raya dengan tradisi memberi dan menerima duit raya. Seorang lelaki dilihat berjalan sambil membawa beg kertas menerima sampul daripada ahli keluarga satu persatu. Sepanjang rakaman dia tidak putus-putus mengucapkan terima kasih kepada setiap individu. Daripada Tok Ngah, Masu, Pak Long hingga ke ahli keluarga lain. Apa yang jelas, beg yang dibawanya semakin penuh dengan sampul, menunjukkan kemurahan hati ahli keluarga tersebut dalam berkongsi rezeki. Dalam masa sama, suasana dewan yang dipenuhi ahli keluarga berpakaian sedondon menggambarkan hubungan kekeluargaan yang rapat dan harmoni. Walaupun kedengaran santai dengan selingan perkataan seperti mantap dan gurauan, tak ada yang lari. Ia sebenarnya mencerminkan suasana ceria dan penuh kasih sayang. Sikap lelaki tersebut yang terus mengucapkan terima kasih juga menunjukkan adab serta penghormatan kepada orang lebih tua. Secara keseluruhan, video ini menggambarkan indahan tradisi Hari Raya yang bukan sekadar tentang duit raya, tapi tentang kebersamaan, kesyukuran dan hubungan kekeluargaan yang masih utuh. Terima kasih. Terima kasih selamat Hari Raya. Terima kasih Tok Ngah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Masuk. Terima kasih. Mantap! Jangan lari lagi sama. Jangan lari, rompong kita nampak. Lah. Terima kasih. Sampai kemudian tidak ada yang rompong, Nawi. Mantap. Terima kasih Pak Lang. Terima kasih. Hobis gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobis suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobis YouTube channel.